Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu cerita dan memang ceritanya menyeramkan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala dan semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman yang menarik untuk kita jadikan iktibar dan pengajaran. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Cerita kali ini berlaku di negeri Melaka, negeri tempat Abang tinggal. Berlaku pada tahun 2001, diceritakan oleh Azura. Pada waktu tu Azura masih lagi belajar dekat universiti. Mak dia ada duduk dekat kampung, dia pula duduk kat Kuala Lumpur. Tapi mujurlah kakak-kakaknya duduk dekat-dekat rumah dengan mak dia aja. Cumanya yang jadi masalah ialah kakak-kakak yang ada ni adalah anak-anak angkat kepada mak. Yang anak betul adalah Azura seorang. Jadi, mak dia pada waktu tu dah berumur 70-an. Dah terlantar. Masih boleh menguruskan diri. Tapi sangat terbatas pergerakannya. Jadi, disebabkan tu kakak-kakak ni merungutlah. Azura, tak payahlah belajar lama-lama dekat universiti tu. Baliklah jaga mak, dia kata. Engkau lah satu-satunya anak mak. Sebab yang lain semua anak angkat. Azura seorang je yang anak betul. Azura kata pada waktu tu dia sebenarnya stres juga. Sebabnya banyak benda yang nak dibuat dekat universiti. Nak pula pada waktu tu dia mengambil jurusan yang memang bukan calang-calang jurusan. Jadi dia kata minta dengan kakak-kakak dia, tolonglah jaga mak dia sekejap. Sebab kakak-kakak tinggal dekat yang sebelah-sebelah menyebelah je. Tak adalah jauh sangat. Tolonglah kak, jaga sekejap kak. Dia kata, saya dah habis kat universiti dan habis dah ni sikit lagi. Tapi kakak-kakak tetap juga merungut. Katanya mak dah makin teruk, makin teruk. Engkau ni kena jaga mak. Engkau ni anak mak. Dia kata, memang betul dia anak mak dan dia, kakak-kakak dia walaupun tinggal dengan mak dia yang besarkan, tapi tetap juga anak angkat. Mereka adalah anak kepada orang lain. Jadi selepas habis peperiksaan akhir di semester terakhir di universiti dekat Kuala Lumpur tu, Azura ni pun baliklah semula ke kampung dia dekat Melaka, dekat satu daerah ni negeri Melaka. Jadi bila dia tengok mak dia dalam keadaan yang sian sangat, dia kata, walaupun dia kata pada waktu tu dia agak takut-takut juga dengan mak dia, sebab ada beberapa peristiwa yang berlaku waktu dekat universiti yang menyebabkan dia takut dengan mak dia. Jadi tapi tak apa jugalah, dia kata, dia balik jugalah untuk jaga mak dia sementara nak tunggu keputusan peperiksaan dan sementara nak menunggu dia dapat kerja. Dan dia memang bercadang untuk kerja di sekitar Melaka sajalah. Kalau nak kahwin pun kahwin dengan orang Melaka je lah, dia kata. Sebabnya dia nak jaga mak dia. Kakak-kakak bukan tak boleh harap, tapi kesian sebab mereka bukan anak kepada mak dia. Jadi sebelum abang lanjut kepada cerita, kita cerita apa yang terjadi dekat universiti, kata Azura. Azura kata pada waktu dia duduk dekat universiti, beberapa kali dia mengalami mimpi-mimpi yang pelik. Dia ceritakan mimpi dia kepada kawan-kawan dia dan juga ustaz tempat dia belajar, dan semua memberikan jawapan yang sama. Azura adalah orang yang terpilih untuk menerima sesuatu warisan daripada keluarga. Setiap malam Azura akan mimpi dia akan menyusukan seorang bayi. Bayi itu disusukan adalah bayi yang sama. Kulitnya putih bersih, cantik bayinya. Dan pada waktu tu memang dia masih lagi belum kahwin, masih lagi anak dara. Tapi dia berjaya untuk menyusukan si bayi ni tadi sampai bayi tu kenyang dan bayi tu pergi daripada dia. Dan benda tu terjadi berulang-ulang kali. Jadi dia ceritakanlah benda ni kepada kawan-kawan dia. Dan kawan-kawan dia tanya, engkau ni ada kat rumah ni ada siapa-siapa ke tidak? Azura beritahu, rumah ada mak dia tengah sakit. Jadi kawan-kawan kata, apa kita tanya dengan ustaz? Ustaz bagi jawapan yang sama, yang mana bayi itu adalah lambang kepada saka kepada mak dia. Mungkin mak dia selama hidup ada mengamalkan sesuatu ajaran, ataupun mengambil saka, ataupun mengambil susuk yang memberikan bantuan kepada mak dia untuk terus hidup. Jadi bila difikir-fikirkan, mak dia dah lama terlantar sakit, lebih kurang 2 tahun lah dijaga oleh kakak-kakak. Adakah mungkin yang dia mimpi pada waktu dia dekat universiti selama beberapa malam sewaktu mak dia sakit, semakin teruk mak dia sakit, itu berkaitan dengan susuk yang mak dia ambil ataupun saka dengan mak dia ambil?
Jadi selepas habis ke peperiksaan, dia pun baliklah semula ke kampung untuk menjaga mak dia. Bila sampai dekat kampung satu malam tu, duduk lap-lap mak, jaga mak, bacakan Yasin untuk mak. Mak masih lagi boleh berdiri, masih boleh duduk, tapi sangat terbataslah, dia kata. Jadi pada waktu satu malam tu dia tanya dengan mak dia. Mak dia kata, Azura, adik dia kata. Mak, adik ada mimpi, dia kata. Jadi mak dia tanya adik mimpi apa, dia kata. Adik ada mimpi setiap malam dekat universiti, adik mimpi adik susukan bayi mak, dia kata. Mak ada apa-apa yang mak nak beritahu pada adik ke? Dia kata pada waktu tu mak dia diam je. Mak dia kata mak minta maaf lah. Dia kata kalau menyusahkan adik minta maaf. Jadi pada waktu tu dia pun maafkanlah mak dia. Walaupun dia tak tahu ujung pangkal, dia kata okey lah mak, adik maafkanlah. Tapi rupanya satu hari tu, waktu tu mak dia dah memang semakin lama semakin teruk, makin lama makin teruk. Mak dia panggil lah si Azura. Pada waktu tu malam lah dia panggil kan. Dia panggil waktu tu Azura ada dekat kawasan-kawasan ruang-ruang depan lah kan, rumah kampung. Jadi panggil Azura, dia kata, Zura, adik mak ni nak cakap sesuatu. Jadi Azura pun masuk dalam bilik, tengok mak dia muka sungguh sangat. Dia tanya dengan mak dia, kenapa mak? Adik apa yang tak kena? Dia kata, apa yang adik mimpi tu sebenarnya benda yang betul. Mak dia cakap lah, mak ni dulu, dia kata masa muda-muda ambil beberapa susuk. Tapi susuk yang mak paling banyak ambil adalah susuk cantik. Dia kata, mak ni dulu susah hidupnya. Dia ceritalah kehidupan dia yang susah yang menyebabkan dia terpaksa ambil susuk. Dah agak lah Azura cakap, sebab memang mimpi tu memang ada kaitan dengan susuk, tapi dia dengar je lah. Jadi mak dia cakap lah dengan nangis-nangis. Mak dia kata ada ambil susuk, mak dia terpaksa ambil susuk, bukannya suka-suka nak ambil susuk. Dulu orang hina-hina dia nak kerja dengan dia pada waktu tu orang yang tidak ada rupa, susah nak dapat kerja. Jadi itu yang dia ambil susuk. Jumpalah dengan satu bomoh yang dekat Melaka juga, ambil susuk cantik, ambil susuk memikan, ambil segala macam susuk-susuk yang berkaitan gitu. Tapi kebanyakan susuk dia mak dia dah lepaskan, kecuali susuk cantik. Dia kata mak dia tak boleh nak lepaskan, dia kata, sebab hanya boleh dilepaskan kepada keturunan. Mak sebenarnya nak bagi susuk tu pada orang lain, nak bagi pada kakak kau, tapi kakak kau bukan darah keturunan mak, dia kata. Mak terpaksalah bagi pada kau, boleh tak dik kau ambil susuk mak ni. Pada waktu tu Azura macam blur, dia tak tahu nak cakap apa. Cuma dia kata kalaulah dia ambil susuk tu, apa akan jadi pada dia? Mak dia cakap dengan nangis-nangis. Mak dia kata kalau mak lepaskan susuk ni, maksudnya mak lepaskan nyawa mak. Bagilah peluang mak untuk pergi menghadap Allah. Dia kata mak nak lepaskan segala macam ni supaya mak nanti pergi dengan tenang. Dia ceritalah dengan Azura. Azura pada waktu tu dia kata dalam email dia, perasaannya bercampur baur. Sama ada sedih, sakit hati, geram, tapi tak adalah gembira. Tak ada pun perkataan gembira dalam email tu. Jadi perasaannya bercampur baur, antara sedih, geram, tak tahu nak buat apa, takut pun ada. Jadi bila dengar macam tu, dia cakap nanti mak adik fikirkan, dia kata. Jadi mak dia beritahu, jangan lama-lama fikir dik, dia kata, kalau lama fikir nanti mak lagi susah nak mati, dia kata. Mak tak boleh nak tinggalkan dunia ni. Kalau saka tu masih ada lagi, salah, susuk tu masih lagi ada dalam badan mak, dia kata. Tak apalah, dia kata nanti adik fikirkan. Jadi pada malam tu terfikirlah dia kata macam mana dia nak buat ni. Mak dia minta tolong untuk dia ambil susuk ni, tapi kalau tak ambil susuk nanti mak dia macam susahlah nak menghadap Allah Ta'ala, semakin tua semakin teruk, semakin dalam keadaan yang lemah, tapi tak boleh nak meninggal ni. Jadi dia kata fikir, jumpa Kak Long lah, nak berborak dengan Kak Long, nak tanya dengan Kak Long ni. Kak Long adalah anak angkat yang sulung kepada mak dia. Jadi besok paginya selepas habis mandikan mak dia, segala siapkan mak dia, si Azura ni pergilah terus jumpa si Kak Long ni tadi. Ceritakanlah Kak Long tentang mimpi dia, tentang mak dia punya susuk. Kak Long cakap apa? Memang betul, mak kita ni memang ada susuk. Dan Kak Long tahu susuk tu hanya boleh diberikan kepada keturunan sahaja. Itu memang perjanjian mak daripada mula-mula dia nak ambil susuk tu. Diingatkan dia tak akan dapat zuriat. Tak sangka pula si adik ni lahir lepas perkahwinan terakhir mak dia. Ya, kalau syaratnya, kata Kak Long, kalaulah mak dia tak dapat zuriat, susuk tu akan pergi. Macam dia punya putuslah dia punya perjanjiannya. Tapi dah takdir Allah Ta'ala, lahirlah si adik ni. Jadi Kak Long beritahu macam tu, sama cerita. Memang sama cerita dengan apa yang mak ceritakan. Balik tu terfikirlah, Azura kata, aku nak ambil susuk ke apa ke tidak ni. Memang tahu susuk tu adalah benda yang tak elok kan, benda yang berdosa, yang syirik. Tapi kalau tak ada ni ambil, nanti mak dia makin keadaan mak dia teruk, makin keadaan mak dia tak boleh nak meninggal, makin teruk, sampai berak dan melepet-lepet semua tu. Jadi nak buat macam mana ni? Nak ambil tak, nak ambil tak, nak ambil tak. Rasa satu malam tu dia nekat, dia kata, demi untuk mak dia kata nak tolong mak dia. Bukanlah dia untuk menyembah benda Allah tu, tak, sembahan dia tetap pada Allah Ta'ala.
Tapi dia cakap dalam hati, dia ambil benda tu, niatnya, niat tidak menghalalkan cara. Abang iklan sikit. Niat dia nak menolong mak dia. Jadi dia pun cakap dengan mak dia. Mak dia kata dengan mak dia, boleh mak adik ambil susuk mak, dia kata. Tapi dengan harapan mak nanti boleh berehat dengan tenang. Okey. Jadi mak dia kata okey, mak dia setujulah, nangis-nangislah mak dia. Jadi mak dia pun bagilah satu macam kain pada si Azura ni. Si Azura pun ambil kain tu. Tak rasa apa pun, dia kata waktu ambil susuk tu tak ada rasa apa pun. Malam tu mimpi, perasaannya dia ada dekat satu kawasan yang berjurang, ada jurang, ada lembah, dia kata. Memang dalam lembah tu, tapi dia ada dekat situ ada taman lah. Dekat kawasan curam tu ada taman, dan dia main buayan dekat situ. Tengah-tengah dia main buayan, tiba-tiba datang seorang perempuan. Perempuan tu memang cantik lah, dia kata, dengan pakai baju zaman-zaman dulu. Memang cantik, rambutnya ikal mayang, bibirnya mungil-mungil, matanya besar semua, dengan pakai tanjak. Pakai tanjak tu siapa? Pakai bukan, crown, dengan pakai tiara, cantik lah, datang dekat dia, peluk tangan dia, pegang tangan dia. Sebenarnya Azura tahu yang datang dalam mimpi tu, itulah ilmu mak dia. Dia tahu, tapi iyalah dalam mimpi nak buat macam mana, takkan nak berjoget-joget pula kan. Ye dapat saka tak lah kan. Jadi dia kata okey, dapat benda ni. Itulah. Jadi lepas habis tu, dia cerita dengan mak dia. Mak dia apa yang terjadi dalam mimpi dia. 2-3 kali jugalah. Lepas 2-3 kali mimpi, baru cerita mak dia. Lepas tu tak ada mimpi lagi. Jadi bila dia cerita dengan mak dia, mak dia kata itulah sebenarnya ilmu mak. Dia kata kau peganglah ilmu ni. Kalau kau tak nak nanti, kau bagilah kat siapa-siapa. Maksudnya kau putuskanlah, bukan bagi. Kau putuskanlah. Jumpalah ustaz mana-mana, kau putuskan kalau kau tak nak. Tapi mak ni tak sempat nak putuskan sebab tok guru mak dah meninggal. Jadi mak bagi pada engkau, dia kata, dek, dia kata, kau peganglah dulu. Dia kata, kalau rasa macam sesuai dengan badan kau, kau pakailah, dia kata. Sebab benda ni memang berguna untuk engkau. Untuk kau jadi cantik, orang tarik perhatian dekat engkau. Kau pergi mana-mana, orang mengerling mata ke arah engkau. Dia kata. Jadi bila dengar macam tu, Azura pun macam niatnya satulah, nak tolong mak dia. Tapi lepas daripada tu, ingatkan mak dia terus-terus meninggal dalam keadaan yang tenang, baik kan. Sebab mak dia waktu tu baru 70-an. Lepas daripada tu, mak dia lagi teruk kena. Mula-mula badan daripada gemuk, mak dia orangnya berisik Jadi daripada berisik terus jadi kurus. Sekurus-kurusnya sampai tinggal kulit dengan tulang. Memang dalam, kalau orang tengok memang tak percaya, tu adalah makcik yang dulunya menjadi primadona dekat kampung. Memang tak nampak habis, kulitnya daripada putih melepak bertukar menjadi hitam dan macam berkoping-koping, dia kata. Tapi tak apalah, dia kata, itulah orang yang bela dia, orang yang bagi susu dia, orang yang membesarkan dia. Dia bela lah, dia bela, dia jaga. Benda tu bukan makan 1 hari 2 hari, makan berminggu-minggu. Daripada kurus, daripada gemuk jadi kurus. Dan selepas tu mak dia selalu ketuk-ketuk kepala dengan tangan. Lepas tu kalau ada peralatan ke apa, mangkuk dekat sebelah, mak dia akan ambil ketuk kepala pakai mangkuk, atau menangis-nangis cakap sakit. Lepas tu dia cakap macam badan dia terpanas, nak terbakar semua. Jadi bila tengok mak dia, dia jauhkanlah barang-barang tu semua daripada mak dia, supaya mak dia tak ambil ketuk kat kepala. Dia tanya dengan mak dia kenapa, dia kata inilah balasannya. Dia kata mak ni banyak buat jahat, dia ketuk kepala tong terpakai. Kalau ada sebelah tu tukul besi agaknya, dia ketuk pakai tukul besi. Dia kata sakit kepala, badan panas macam nak terbakar. Kesian sangat, kata Azura. Dia tengok mak dia ni kesian. Tapi anak-anak yang lain, anak-anak angkat yang lain semua datang baca Yasin. Makin dibaca Yasin, makin mengelupa mak dia. Pada waktu tu dia dah habis dah. Dia kata, aku ni kalau lepas ni meninggal, aku jadi macam ni agaknya. Mengelupa bila baca Yasin. Menjejer-jejer Sailio mak dia. Kesian sangat, dia kata. Dia tak pernah tengok keadaan mak dia macam ni. Padahal mak dia kalau ke mana-mana siap bercocok sanggul. Ada bunga malai lagi. Tersenyum, bunga bibirnya yang cantik, yang merah. Sekali tengok keadaan mak dia sekarang, la ilaha illallah, dia kata kesian sangat. Jadi pada waktu tu dia berdoa pada Allah Ta'ala. Mana tahu satu hari nanti mak dia dapat ditarik nyawa dengan keadaan tenang sangat. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ditambah lagi, mak dia kalau bab makan nombor 1. Dia pelik juga. Padahal saka tu dia punya susuk tu dah masuk kat dalam dia. Kenapa masih lagi mak dia terseksa macam tu? Dia tanyakan pada kakak-kakak dia. Kakak-kakak semua tahu yang dia ambil susuk tu.
Jadi kakak-kakak dia cakap, kakak dia pun tak ada jawapan. Mungkin itu adalah macam balasan lagi tu, ataupun pemutusnya cara mak dia untuk pergi. Itu memang takdir Allah Ta'ala lagi. Kecut perut lah Azura tengok. Takkanlah aku nak mati macam ni. Takut dia kata. Tapi tak apalah, dia kata kehadapi dan juga nanti lepas mak dia habis selesai benda ni, nanti bolehlah dia jumpa dengan siapa-siapa untuk dia putuskan lah. Jadi pada waktu tu jagalah mak dia dengan makan yang banyak, dengan berak merata-rata, dengan kulit, dengan tulang tinggal itu sahaja. Lepas tu dengan pantang nampak barang, dia ketuknya kepala dengan barang yang dia dapat, sakit, panas. Dan satu hari tu, waktu tu bangun nak sembahyang subuh, dia tidur sebelah mak dia lah, tak jauh sangat dia kata. Mak dia atas katil, dia bawah katil dia kata. Jadi tengah-tengah nak sembahyang subuh, dia dengar bunyi macam tu, macam nak berkahak. Tapi memang selalunya mak dia akan berkahak pagi-pagi. Tapi waktu dia tengah semayang tu, kahak mak dia macam pelik-pelik punya kahak. Macam garau sangat bunyi kahak tu nak keluar. Lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia terpalah pada mak dia nak tengok kenapa mak dia berkahak sangat. Waktu tu sebenarnya mak dia tengah sakaratul maut. Memang macam berkeruh bunyinya, macam orang kena sembelih. Macam peliklah bunyi mak dia. Dia mengajar mengucap mak dia, mak mengucap baca, tapi mak dia dah tak dengar. Dia kata mak dia macam sesuatu lah dalam keadaan yang memang terseksa sangat sakaratul maut. Pada waktu tu kata Azura, dia bukan takut dengan mak dia takut dengan dia. Mati aku kalau aku satu hari nanti aku meninggal, agaknya macam ni, siapa pula dengan aku, dia tak ada anak, macam mana aku nak, siapa yang nak jaga aku. Dia takut, bukan takut mak dia, takut diri dia cakap. Okey, belum masuk cerita lagi. Relax dulu. Okey, jadi pada waktu tu dia pun lepas dalam keadaan mak dia macam tu, panggil kakak-kakak semua dah datang. Benda tu terjadi bukan seminit 2 minit Benda tu terjadi dekat 2 jam. Bunyi berkeruh tu. Dan akhirnya bunyi batuk sekali, macam orang batuk. Habis. Baru mak dia pergi. Baru tenang. Itu pun merekut tangan dia dengan kulitnya hitam. Dia kata kesian sangat. Merikutlah tangannya merikut macam tu. Kesian sangat. Dan memang nampaklah seksanya. Lagilah dia takut, dia kata tengok mak dia keadaan macam tu. La ilaha illallah. Dia memang fikir nak putuskan hubungan dengan susuk mak dia ni lah. Tak naklah dia simpan. Kalau dia simpan satu hari nanti dia mati macam tu, na'udzubillah, dia kata. Okay. Jadi mak dia pun dikebumikan. Biasalah kan, bila kebumi, kenduri kendara memang buat 3 hari 3 malam dekat kampung, 3 hari 3 malam. Kakak-kakak semua adalah membantu-bantu semua. Abang tak ada, diorang semua ada kakak je. Kakak-kakak, suami-suami, anak-anak buah Azura datanglah membantu semua. Malam pertama lepas habis kenduri, seorang pun anak buah dia minta tolong teman dia dekat rumah mak dia, seorang pun tak nak. Kakak-kakak dia lagi lah, seorang pun tak nak teman, semuanya balik rumah masing-masing. Sebab rumah masing-masing dekat. Dia pula nak balik rumah mana? Dan itulah rumah dia kan. Malam tu dia kena. Memang kena kau-kau. Dia sebenarnya dah boleh agak. Tapi tak naklah rasa macam kita buangkan perasaan tu lah kan. Rumah kita membesar. Malam tu tengah tidur, habis-habis kenduri, orang semua balik. Orang rumah dah gelap. Tak adalah gelap, dia kata pasang lampu juga. Tapi dah tak ada orang lah kat rumah kan. Tiba-tiba ada orang bagi salam dekat pintu belakang. Dan salam tu suara mak dia. Tapi salam tu tak habis. Assalamualaikum. Waktu tu dia dengar suara mak dia garau. Suara mak dia yang tengah sakit tu. Itu suara tu yang bagi salam. Dalam bilik dia duduk, diam. Alamak, dia kata janganlah benda tu masuk dalam rumah. Tapi tak masuklah, dengar bunyi dekat dapur. Dengar. 3 kali bagi salam. Lepas 3 kali dah terdiam dia. Azura pada waktu sebenarnya dah tidur sebenarnya. Jadi dah tidur, tiba-tiba terbangun bunyi Assalamualaikum dengan mak dia bagi salam. Dah terdiam. Habis bagi salam 3 kali, dia pun tariklah selimut perlahan-lahan. Takut walaupun mak sendiri, tapi tahu yang bagi salam tu bukan arwah mak. Yang bagi salam tu tak apa dia kata. Padahal saka tu dah dekat dia, susuk dah dekat dia. Entah kenapa. Ilmu lain kot, dia kata. Dalam fikiran dia macam terfikir juga. Ilmu lain agaknya mak dia tak dapat lepas daripada mak dia. Itu yang datang tu. Baru nak selimut dekat tingkap bilik dia. Assalamualaikum. Pada waktu tu dia kata kalau boleh terkencing kat situ. Kalau boleh nak lari rumah kakak, lari. Tapi rumah kakak bukan sebelah. Rumah kakak memang dekat rumah kakak-kakak. Tapi jauh, ini tengah malam, takkan nak turun bawa lampu picit pergi rumah kakak.
dalam pertengahan jalan kena kokang dengan benda Allah tu. Memang tak lah, dia kata takutnya tak boleh nak cerita, seram ni. Bertahan. Memang sepanjang malam tu dia dengar ada orang bagi salam. Entahlah dia kenapa, dia kata mulut dia ni. Bila dia dah banyak kali benda tu bagi salam, Assalamualaikum. Daripada pintu dapur sampai ke tingkap bilik, lepas tingkap bilik pergi ke pintu depan, lepas pintu depan tingkap yang satu lagi, bersahut-sahutan benda tu bagi salam. Satu kali tu malam yang sama ni, satu kali tu waktu tu dia dah ngantuk sangat, sebabnya dia diganggu dengan bunyi macam tu. Dia terjawab salam tu, Waalaikumsalam. Lepas tu dia diam. Alamak, aku dah jawab salam. Tak apalah, dia kata, dah terjawab, nak buat macam mana? Arak-arak tak ada apa-apa. Pop, tidur. Ngantuk sangat, dia kata. Terlalu ngantuk, tidur. Besok pagi cerita dengan kakak dia. Kakak dia seram. Takut kakak dia dengar. Jadi dia mintalah kakak dia temankan. Mintalah anak buah dia temankan. Kakak dia janjilah, malam kang lepas kenduri Kak Angah dengan anak-anak datang temankan kau, dek. Dia kata temankan. Habuk. Tak ada dia temannya. Malam tu Azura sekali lagi, sorang-sorang. Dah teringat dah malam sebelum tu dia dah bagi, orang tu dah bagi salam, dia dah jawab salam. Macam manalah, janganlah benda tu masuk. Masuk betul. Malam tu dia dengar ada orang dekat bilik air. Macam orang main air lah dekat bilik air. Tak keluar dia daripada bilik. Dia tahu benda tu ada dekat dalam dapur. Dapur dia pula di bilik dia memang kawasan dapur, dia kata. Jadi tak jauh daripada bilik air tu, dengar bunyi kecepur-kecepur dekat dalam bilik air. Macam ada orang mandi ke, ada orang main air. Tapi dia tahu tu bukan siapa-siapa. Tu memang makhluk tu. Entah apa yang dia nak tu. Agaknya dia tak puas hati mak dia meninggal. Agaknya belum sempat untuk dia diserahkan kepada benda yang lain. Sebab yang Azura ambil adalah benda yang berkaitan dengan susuk dia aja. Bukan yang susuk cantik. Bukan benda-benda lain. Benda-benda lain tu mak dia tak cakap. Mungkin mak dia lupa. Mak dia ada ilmu-ilmu lain yang belum dilepaskan. Jadi dengar dalam bilik air ada benda mandi. Jadi pada waktu tu dia tak keluar daripada bilik air. Dia tak keluar daripada bilik. Dia duduk je dalam bilik. Biarlah benda tu bunyi kecepur dalam bilik air. Besok pagi dia cerita dengan kakak dia. Marahlah dia dengan Kak Ngah. Kak Ngah kata janji nak teman dia dengan anak-anak, nak teman. Dia takut sorang-sorang. Kak Ngah dia kata apa? Akak nak teman tapi akak tertidur tengah nak pergi rumah kau, nyandor-nyandor kat tiang seri, tidur akak. Tak sempat akak nak pergi. Mati abang kena marah dengan yang bagi cerita. Boleh pula abang buat dialog tu kan. Sorry ya. Tapi abang cubalah menggambarkan situasi tu. Jadi Kak Ngah dia cakap sebenarnya Kak Ngah dia kata tak sempat, tak perasan, terlupa, penat. Yalah kenduri kan. Tu yang tak dan nak teman. Pergi pula Kak Teh pula. Waktu malam yang ketiga tu pergi kat Kak Teh. Dengan harapan lah Kak Teh teman. Kak Teh dah awal tolak. Minta maaf nak jaga kau tidur tak nak lah, dia kata. Tapi kalau kau nak tidur mak Kak Teh boleh, dia kata. Tapi kalau kau nak tidur rumah Kak Teh, nak tidur rumah mak, memang tak lah. Kak Teh tak berani. Kak Teh memang orangnya agak penakut sikit. Tak berani nak minta dengan Kak Long. Kenapa Azura kata kenapa dia tak tidur rumah kakak-kakak dia? Dia kata dia boleh tidur rumah kakak-kakak dia. Cuma mereka ni pernah terjadi satu peristiwa pergaduhan keluarga. Jadi agak tak sedap sikit lah. Ada pula abang ipar dia, salah seorang daripada kakak-kakak dia punya suami tu jenis yang gatal niang. Dia ni pula anak dara. Tak sedap lah dia kata. Daripada menghadap orang macam tu, baik menghadap hantu, dia kata. Jadi dengan harapan malam ketiga tak ada apa-apa kot, dia kata. Baca sebelum tidur tu, bacalah Yasin dulu, sedekahkan Al-Fatihah pada mak dia, apa benda tu semua. Jadi dia tidur lah kan. Tengah-tengah dia tidur, malam yang ketiga ni lagi teruk, dia kata. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba selimut dia kena tarik. Tak nampak pun siapa yang tarik, tapi kena tarik. Dia tarik balik selimut. Selimut tu melurut ke bawah, dia tarik lagi selimut. Sampai ketiga kali benda tu tarik, dia pun tarik. Lantaklah dia kata, kau nak tarik selimut, aku tarik lah. Dia pun diam je, selimut dia kena tarik. Dia kejam, dia tak buka mata, dia kata. Dia tahu itu adalah ilmu, dia kata. Dia tak buka mata, dia diam je kejam. Benda tu tarik selimut dia. Selepas dah tarik selimut dia, agaknya Azura ni berani. Dia naik atas katil, dia panjat. Rasa, dia kata, dah atas tilam tu rasa macam ada benda pijak. Macam benda pijak, benda tu berat. Macam kaki orang, dia kata. Tapi dia tahu bukan orang. Tu makhluk tu, dia kata. Diam, dia kejam. Malam tu buat tak tahu je. Sebab nak buat apa lagi, takkan nak menjerit berlari pula kan, dia kata. Nak tak nak buat berani je lah, dia kata. Baca je apa yang ada. Jadi dalam keadaan baca, akhirnya tertidur. Diam, dia kata, tertidur. Dan tahu-tahu dah subuh. Dah dengar azan subuh. Orang dah pergi sembahyang subuh. Bangun dia.
Tapi Alhamdulillah 3 kali saja dia kena ganggu. 3 malam yang berturut. Mula-mula ada orang bagi salam, puncanya dia jawab salam lah tu. Lepas tu orang mandi, lepas tu ada orang masuk dalam bilik dia. Tapi dia tahu tu ilmu mak dia. Nak buat macam mana kan? Benda dah terjadi. Malam keempat, Alhamdulillah. Sehingga malam-malam seterusnya tak ada apa-apa gangguan yang dia kena. Dan dia rasa lega sangat. Mungkin pada waktu tu, makhluk-makhluk tu dah putuskan diri dengan ilmu-ilmu mak dia. Dengan keluarga dia lah. Dan tak ada lagi gangguan. Tapi selepas daripada tu, dia mula terfikir. Dia ni nak mati macam mana ni? Dalam keadaan yang dia ni pemegang saka. Jadi dia yakin ni ada sesuatu yang simpan pada dia ni. Telefon lah dia pada kawan-kawan dia, kawan-kawan kampung, kawan-kawan yang dekat-dekat. Bertanyalah dia kalau mana-mana kenal ustaz. Mujur kawan dia tunjukkan ustaz, ada seorang ustaz yang bagus lah kan. Ustaz tu pun dah tua dia kata. Jadi pun pergilah ceritakan segala macam dengan ustaz tu. Ustaz tu kata boleh diubat benda ni. Tapi benda ni bila dah kau terima, dia kata benda ni nak putus sebaik baru lagi lah, dia kata. Masih lagi boleh. Cuma benda ni bukan sekali kau ubat sekali baik. Tak. Benda tu makan masa untuk memutuskan dia. Jadi dalam masa sebulan tu dia ulang alik ustaz tu aja. Tiap-tiap hari kena mandi dengan air daun bidara, dengan ais. Lepas tu tiap-tiap hari kena berzikir depan ustaz. Ulang-ulang itu je dalam sebulan tu. Kalau ada sedikit gangguan dia rasa lain badan tak sedap, pergi jumpa ustaz sampai dia dah kenal dah dengan isteri ustaz tu. Dah faham dah. Jadi dia kata satu malam tu dalam sebulan tu setiap boleh dikatakan setiap malam dia akan bermimpi. Dia didatangi dengan perempuan yang sama yang pakai mahkota tu dulu, yang dalam keadaan yang marah, dia kata. Macam seolah-olah macam tak rela untuk memutuskan. Semakin dia berubat, semakin muka perempuan tu berubah jadi makin buruk. Sehinggalah pada satu hari tu dia mimpi berada di tempat yang mula-mula dia mimpi jumpa perempuan tu di satu kawasan tebing, dia kata. Lepas tu ada buaian, dia nampaklah perempuan tu dekat atas buaian tu. Pada waktu tu muka perempuan tu memang dah teruk sangat. Dan bila dia nampak perempuan tu, dia rasa macam nak larikan diri. Dia pun entah macam mana dalam mimpi tu, dia pun berlari lah. Dia berlari menjauhkan diri daripada perempuan tu. Perempuan tu kejar, terbang. Dia terbang sambil kejar dalam mimpi tu. Jadi dia berlari-lari, depan dia sebenarnya ada curam. Entahlah dia kata kekuatan yang dia dapat daripada Allah Ta'ala berkat daripada zikir yang ustaz tu ajar. Bila dia sampai dekat tebing tu, dia boleh lompat melepasi tebing tu. Dah selamat dia. Dan benda tu tetap juga berada dekat sebelah tebing. Maksudnya tak dapat nak melompat. Tak dapat nak melepasi kawasan jurang tempat dia melompat tu. Sejak daripada tu dia beritahu dekat ustaz. Ustaz kata itu petanda Allah nak bagi. Yang mengatakan usahanya berhasil. Benda tu dah tak ada lagi lah dekat dia. Dan sejak daripada tu juga dah tak dengar lah bunyi bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan yang dia dengar tu, semenjak dia ambil saka mak dia ni, bisikan dia lain macam tau. Bisikan dia adalah bisikan menggoda. Kau ni pakai seksi sikit. Bisikan ni macam tu. Kau pakai ketat sikit. Dia kata jalan tu gedek-gedek sikit. Bisikan ni macam tu. Mula-mula nak terpengaruh juga sebab bila sekali dia buat, banyak budak-budak lelaki yang pandang arah dia. Jadi dia rasa macam famous, cantik juga aku. Itu godaan lah, dia kata. Tapi lama kelamaan dia fikir benda ni tak boleh, kena putuskan. Kalau tidak dia mati macam mak dia, lebih jangan. Itu yang dia berubat, akhirnya berjaya dia putuskan. Dia hilang, benda tu tak datang dia lagi. Cerita ni memang sangat dekat dengan kita semua sebab kebanyakan daripada keluarga di Malaysia ni, sama ada Malaysia, Brunei, Singapura ataupun Indonesia ataupun Thailand, saka kecantikan ni, susuk kecantikan ni memang selalu diambil. Dan bila selalu diambil, nak putuskan susah. Itu yang matinya macam-macam. Untuk iktibar kita semua. Sebab itu abang cakap cerita ni rapat dengan kita semua. Mujur kau abang tak ada ambil susuk cantik. Mujur. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang abang nak sampaikan untuk dijadikan kenang-kenangan.
Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang ayahanda, iaitu Tuan El Nizam, nak sampaikan ucapan ulang tahun kelahiran yang ke-8 untuk anak andanya, iaitu Elinda Nur Umairah binti El Nizam, yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 18 hari bulan 5, dengan ucapan semoga anak Daddy menjadi anak yang solehah, berjaya dunia, berjaya akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat hari lahir diucapkan buat adik Elinda Nur Umairah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang sahabat, iaitu Wan. Mohon doa daripada semua. Dia kata sahabatnya yang bernama Arman Hadi bin Muhammad Fikri sekarang ini diuji dengan masalah buah pinggang dan gout yang kronik. Jadi mohon doa daripada semua, semoga sahabatnya diberikan kesembuhan yang baik, kekuatan dalam semangatnya, serta dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu ada amin-amin kita yang menjadi penyebab sahabat kita ini, Arman Hadi, sembuh seperti sedia kala, insya-Allah. Amin. Semoga Arman Hadi Muhammad Fikri cepat sembuh seperti sedia kala. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seseorang yang bernama Ian. Dia kata dia nak sampaikan ucapan hari lahir untuk adik bongsunya, iaitu tarikh lahir jatuh pada 17 hari bulan 5, genap umur 18 tahun. Adiknya bernama Muhammad Azrani bin Junain, dengan ucapan semoga murah rezeki, panjang umur, menjadi anak dan adik yang soleh, dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat hari lahir buat Muhammad Azrani bin Junain. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Mami Niza Haniza. Dia kata Mami hadir lagi dengan ucapan untuk ucapan hari guru dibuat untuk keluarganya. Yang pertama, selamat hari guru buat Cikgu Azlina, iaitu adiknya. Yang kedua, selamat hari guru buat Cikgu Husna, anaknya. Dan yang ketiga, selamat hari guru buat Cikgu Nazifa, menantunya. Dan kepada bakal cikgu juga, Wani, yang masih lagi belajar di UPSI, selamat hari guru juga, dengan ucapan semoga kalian menjadi pendidik yang cemerlang dan disayangi, sentiasa sabar dan kuat dalam mendidik anak bangsa. Azlina Husna dan Wani di dalam bidang yang sama, iaitu dalam pendidikan anak-anak OKU PPKI. Dan selamat menyambut Hari Guru buat semua warga pendidik. Ucapan seterusnya datangnya daripada Encik Darwish Syamsar. Nak sampaikan ucapan Hari Guru buat isteri yang tersayang, iaitu Puan Rosmawati binti Rani, dan juga buat semua guru-guru di Malaysia, dengan ucapan Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Hari Guru buat isteriku Puan Rosmawati binti Rani. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Cik Aina. Dia nak sampaikan ucapan hari ulang tahun buat Ustaz Azrin yang ke-52, yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 17 hari bulan 5, dengan ucapan semoga istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aina sayang abang. Selamat hari lahir diucapkan buat Ustaz Azrin yang ke-52, sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang nenda, iaitu Wina Mariana. Nenda Wina nak sampaikan ucapan hari lahir buat dua orang cucunya, iaitu Muhammad Haris bin Muhammad Rizki dan Nur Aira Raisha binti Muhammad Rizki, yang mana kedua-duanya bertarikh 18 hari bulan 5, tarikh lahir yang sama, dengan ucapan selamat hari lahir buat cucu-cucunya, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.